Next, kedua pula jalan-jalan ke rumah moden tapi semi kayu. Kalau sebelum ni kan Mochi bawa korang jalan-jalan kat rumah jati kan. Tapi kali ni dia aku lupa bawa benda lah ni. Nasib Angel check. So second, yang kedua adalah this one. Jajan dari sana sebab dia cahaya. Terang besi. Sorry sebab sepa sikit sebab kita orang memang makan seafood semalam. Boyjan walaupun jauh dia still masak. So terang besi macam ni. Ini terang besi tau. Wood slab terang besi. Wood slab terang besi. Kalau dekat Boyjan, gudang Boyjan kita orang tak ada yang jenis spek macam ni. Kita orang ada wood slab kayu jati. Korang boleh tengok dekat gudang Boyjan ada yang lebih daripada 100 tahun usia dia. Ada yang lebih daripada 200 tahun. Ada yang lagi besar daripada ni. Korang tengok betul-betul saiz yang macam ni, besar macam ni, lebar macam ni. Boxygen ada simpan 2 lagi dekat Indonesia. So siapa yang nak take order untuk saiz yang lebih kurang macam ni, boleh. Order datang datang ke gudang. Tak pun order Mochi. Yang ni. Salah satunya. Besar kan? Tapi perasan tak? Buset terang besi. Kenapa dia pakai kerusi spek biasa? Tak semestinya bila dah beli satu benda barang mahal, kita kena combinationkan dengan benda mahal. Kita combinationkan lah, ikutlah sedap mata, bajet, kehendak, keperluan. Tak semuanya. So ni salah satu yang Mochi suka. Finishing dia belum super lagi. Dia ada lagi super. Cuma kalau nak finishing yang biasa macam ni, cara penjagaannya kena lebih detail. Untuk yang macam ni. Dan bawah dia tak perlu pun pakai kayu. Korang tengok. Boleh pakai besi. Bawah meja ni. Itu salah satunya. Belum dapurnya lagi. Dapurnya pakaikan konsep kayu Mindy. Okay, next. Mochi nak tunjukkan korang lagi satu.